Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali kepada channel saya. Kita nak bercakap hari ini perbezaan di antara benign prostate, hyperplasia dengan kanser prostat. Ada beza tak? Sebelum kita mulakan, minta tuan-tuan dan puan like, share dan komen di bawah. Okay, kerap kencing bukanlah selalu tanda kanser prostat, tapi jangan ambil mudah. Okay. Benign prostate hyperplasia ataupun BPH adalah pembesaran prostat. Dia bukan kanser. Kanser adalah sel abnormal yang boleh merebak. Tanda kanser, dia akan turunkan berat badan kita, darah dalam air kencing, dan kadang-kadang kita akan mengalami sakit tulang. Pemeriksaan PSA dan DRE penting untuk membezakan kedua-dua keadaan ini. Kalau kencing tak lancar, tak lawas, lebih daripada 2 minggu, jangan duduk sajalah. So, ambil tindakan dengan segera. Okay, terima kasih.